إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء وأولياء والشهداء والصالحين، وخصوصا لمصنف رحمه الله تعالى وأصوله وفروعه، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا، وإن كثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بهم بأسرارهم بأنوارهم بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووسع رزاقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا، بنور شمسك أبدا أبدا، بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala mengurniakan kita satu nikmat untuk berada di dalam satu majlis yang mulia, majlis yang ada keampunan Allah, dan moga-moga kita semua termasuk di dalam kalangan orang-orang yang diampunkan oleh Allah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita di dalam kitab Penawar bagi Hati bagi karangan Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Pada muka surat berapa? 103. Pada perkataannya kita ambil pada erti hadis Nabi itu semula. Artinya bermula 3 perkara tiada sejahtera daripadanya oleh ini umat. Kita ambil situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Artinya erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabinya huk mana? Sabda Nabinya huk minggu lepas, kata Nabi SAW, salasun lam taslam minha hadhil ummah, al-hasadu wa zannu wa tiyaratu, ala unabbi'ukum bil makhraji minha, idha zananta fala tuhaqqiq, wa idha hasadta fala tabghi,
wa idza tatayyarta famdi. Arti daripada hadis tu, bermula 3 perkara tiada sejahtera daripada 3 perkara tersebut. Tiada sejahtera dengan makna tidak lepas, tak sunyi, mesti kena tepuh. Tu makna dia. Tiada sejahtera daripada 3 perkara tu oleh ini umat. Kok mana kena pok kita ni 3 perkara ni. Umat mana? Ummatul ijabah lah. Umat yang jawab bagi dakwah Nabi SAW. Ini umat huduk jawab bagi dakwah Nabi. Umat ni dia ada 2, ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Ada ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Ummatul ijabah yang jawab, yang orang panggil terima daripada dakwah Nabi SAW. Adapun ummatul dakwah, umat yang Nabi dakwah, sama ada dia terima atau tak terima tu suku pasal. Yang pertamanya deki. Penyakit yang tidak lepas kita daripadanya, pertama deki. Kedua, sebab apa deki tu tak lepas? Kerana benda tu ialah tabiat kita, tabiat manusia, ada sifat deki tu. Jak kecek lagi. Anak-anak duk banding anak-anak sama dengan anak-anak kita, sama telah lagi dengan anak puai, sama-sama dengan perempuan. Hak tu ada beg comel, hak ni ada beg buruk, deki dia. Heret beg gi mari. Hak budak kecil pun ada dah. Tabiat. Peseng tabiat. Kedua, jahat sangka. Jahat sangka kepada manusia. Yang mana jahat sangka ni, jahat sangka kepada manusia yang baik pada zahirnya. Kita pergi jahat sangka ke dia. Ketiga, bercending. Ni bercending. Cending ni, apa makna kita ayat minggu lepas? Cending ni makna dia termasuk daripada nasib buruk dan nasib baik. Nasib buruk dan nasib baik. Contohnya, lalu kok jalan talai, jalan-jalan kapung kau misalnya, lalu hula, lalu bewok pula besar. Dengan motor kau, dengan kereta kau tak kira. Bawa tak boleh, kena klik. Apa ni ada tu jadi benda tu. Misalnya, tu panggil cending. Adakah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya? Cara nak selesai daripada 3 perkara tadi. Munak ke dak aku ayat kepada-mu? Dia ayat kepada sahabat. Maka bersembah sahabat, jawab sahabatnya. Sembah dengan mana jawab? Jawab sahabat, khabarkan olehmu hai Rasulullah, rayaklah kepada kami wahai Rasulullah. Bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyangka, engkau akan sangka yang jahat. Apabila engkau menyangka, timbul perasaan sangka. Tu maknanya engkau menyangka dengan makna timbul perasaan sangka kepada orang yang zahir dia baik. Timbul perasaan sangka jahat kepada siapa? Kepada orang yang zahir dia baik. Itu makna sini. Ini. Salah makna dia, salahlah kita hurah kita. Ini. Akan sangka yang jahat. Seko tadi seko jahat. Maka jangan engkau tahkikkan, jangan kita kejak. Jangan kita cerakkan dia. Apa makna? Ni artinya. Erti ni dengan mana syarahan daripada musannif kita Syekh Qadir Mandili. Tuai kitab kita. Ertinya ni syarah daripada Syekh Qadir Mandili. Tuai kitab kita ni, penawar bagi hati. Dia kata apa makna daripada sabda Nabi tadi? Nabi kata, apabila mari timbul perasaan seka jahat kepada orang zahir dia baik, jangan kita tahkik, jangan kita kemah, jangan kita kejap ke perasaan tadi. Lagu mana makna dia? Artinya, arti daripada hadis Nabi tadi, jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Jangan engkau kerjakan, jangan kau buat, jangan membuat akan yang dituntut, akan yang disuruh bagi sangka itu. Gapo dia yang disuruh daripada sangka itu? Dia automatik apabila kita sangka jahat kepada seseorang,
kita akan rasa nak kecek uduh pasal dia. Kita rasa nak cela dia. Kita rasa nak ngopak pasal dia. Kita rasa nak ngatur ke dia. Maka jangan kita membenarkan benda tu. Jangan kita cerak ke benda yang kita suka jahat tadi. Jangan. Lawan. Tu makna dia. Bahkan hendaklah engkau terhenti. Balik diri. Jangan. Orang panggil terhenti, berhenti. kat tu. Berhenti daripada memutuskan, daripada jazam hati, kemah hati. Mu kena berhenti daripada kemah hati. Dengan makna mu jangan buat kemah benda tu mu suka tadi. Jangan kemah dalam hatimu. Dengan sangka engkau itu, dengan benda yang kita sangka tadi. Jangan duk suka. Jangan duk kemah, jangan duk putus sini bukan kerak. Bukan putus kerak, guting kerak tali itu. Jangan duk jazam hati, jangan kemah hati. Jangan. Baik. Dan daripada mengerjakan akan yang dituntutnya, yang dituntut sangka jahat tadi. Gapo dia perkara yang dituntut apabila kita sangka jahat? Apabila sangka jahat oleh kita, maka perkara yang dituntut oleh sangka jahat tadi, contoh dia ngopak, contoh dia kita mencela orang tersebut, tu panggil benda yang dituntut apabila kita sangka jahat. Benda yang dituntut apabila kita deki dengan orang apa dia? Kita jadi nak ngopak juga. Tu panggil lisan. Kita jadi nak ngata kat orang. Kita jadi nak buat benda jahat. Buat tu perbuatan. Nak sihir orang. Tu panggil kesan-kesan daripada dengki. Kesan daripada sengko jahat tadi apa? Cela, ngopak tu dah sebagainya. Nampak ni? Sini dia payah sikit ibarat dia ni. Ibarat dia payah sikit. Pehel kat pehel lah. Tak pehel kita pergi. Tinggal lah. Tetapi tak apa laju dah. Kalau laju kau lah. Kalau tak pehel. Tak apa laju dah ni. Pergi anju-anju ni. Ngatuk kat ngatuk dah. Habis itu. Kemudian sabda Nabi lagi. Ni kembali kepada hadis Nabi ni. Dan apabila engkau dengki, ni nyakit dengki pula, maka jangan engkau melampaui. Jangan duduk lebih, jangan duduk telajak, jangan sapa ke luar badan, jangan zahirkan hingga kepada luar badan. Tu makna jangan melampaui. Jangan melampaui, jangan tubik sapa zahir kepada badan, jangan gi kepada luar batas, jangan gi lopak ke luar pagar. Tu biar ada pagar dia. Dia ada sepadan dia. Deki pun. Dia ada sepadan dia. Baik. Artinya, ni syarah daripada Syekh Qadir Mandili. Artinya, jika mendapat erti tadi tu, jangan pergi melampaui kalau deki. Apa makna dia? Jika mendapat engkau di dalam hati, kalau merasa engkau tu mendapat. Kalau merasa engkau di dalam hati engkau akan sesuatu daripada deki. Ada makna sesuatu, syai'an. Dalam bahasa Arab dia dipanggil syai'an. Ada sesuatu. Apa makna? Ada alamat, ada tanda yang menunjuk ke ada sifat deki. Tu makna dia. Ada alamat ataupun tanda yang menunjuk ke adanya sifat deki daripada dengki tadi tu, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Jangan mukhija, jangan membuat benda yang dituntut dengan sifat deki. Gapo dia benda yang dituntut dengan sifat deki? Maki orang, ngopak kat orang dan lain-lain lagi. Tu panggil benda yang dituntut ataupun kesan-kesan daripada sifat deki. Habis. Ni sambung kepada hadis Nabi pula. Dan apabila bercendeng engkau, merasa hati itu bercendeng, maka lalu olehmu kepada tujuan engkau. Lalu dengan mana apa? Terus ke? Maksud duk kena klik. Kita nak pergi mana misalnya? Nak pergi Maidin. Lalu kok jalan kampung. Pergi jumpa bewok litah jalan, bewok sawaya. Besar bewok ria. Ni. Bewok besar. Tak boleh ni, tak boleh. Kena klik ada tu nak jadi gapo depan lagi. Dak Nabi suruh gapo? Nabi suruh lalu Terus ke? Terus ke? Asal dak kena klik.
Lalu olehmu kepada tujuan engkau. Giah. Maksud cara. Dia paula aku berapa ko. Ni. Betul ya tu anak. Ulah nak lalu, nampak katok dok depan seberai tu. Dok dia lalu, nak gi ambak katok. Betul dengan kita lalu. Tak ada apa ni. Dan jangan engkau kembali seperti membuat akan dia akan perbuatan cendeng tu oleh ahli jahiliyah. Apa? Orang-orang Arab jahiliyah dulu ataupun orang-orang kita dulu pun ada. Bahkan ni pun ada lagi. Ni. Duk anggap benda-benda tu jadi benda yang sial. Jadi benda sial kalau jumpa benda-benda gitu. Ni. Tapi dia ada benda roliknya jadi sungguh. Rolik lah kebiasaan dia tu jadi sungguh. Sebut nama binatang buah dalam hutan kan. Sudah. Molek sudah sebutlah binatang ni. Ni. Nama kata ubik sungguh. Tu. Kadang-kadang jadi. Tapi kok maknanya apa? Nak royak gapo sini? Nak royak kena ada keazaman, kena ada tekad dan kena ada tawakal kepada Allah. Ini. Kena ada tawakal. Wak hijau kena ada tawakal. Dan yang lain lagi mesti ada amalan. Amalan gapo? Amalan untuk kita selamat daripada benda-benda yang bahaya. Ini. Contohnya di antaranya hadis Nabi SAW. Nabi kata au kama qala ini di antara mafhum daripada hadis Nabi kata bagi siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim 3 kali pagi 3 kali petang selamat daripada mudarat dan bahaya. Terus baca tu. Baca dan baca zikir-zikir lain lagi, ada amalan-amalan ataupun wirid-wirid yang lain. Kemudian kita baca usaha dah, kita serah kepada Allah Ta'ala. Tu ada dia. Ada kodok amalan-amalan lain lagi. Banyak amalan. Banyak amalan lain. Selawat tu selawat. Istighfar tu istighfar. Tahlil tu tahlil. Tapi wirid-wirid gini kena ada. Tu kena ada. Sekali sehari tak apa dah baca. Untuk selamat kita, untuk kita ni usaha dan kita serah kepada Allah. Tu panggil tawakal. Kalau tak ada tawakal, kalau orang panggil tawakal saja, tak ada usaha. Serah ke Tuhan semata-mata, usaha tak ada. Tu panggil apa? Orang panggil tawakul. Tawakul. Ada ke tak tawakul tak ada sungguh kalau kita pandai-pandai? Ada sungguh. Istilah tu ada sungguh dalam ilmu tasawuf. Tawakul. Apa makna? Dia serah kepada Allah Ta'ala saja, sedangkan dia ni tak ada usaha. Usaha tak ada. Tak apalah rezeki Allah Ta'ala. Rezeki Allah Ta'ala ada rumah goyah kaki. Tunggu rezeki mari. Serah ke Tuhan semata-mata. Usaha tak ada. Ini panggil tawakul. Dicela ke dipuji oleh syarak? Dicela oleh syarak. Apa? Kena ada usaha juga. Nak biar motor saya kena curi. Wak masuk oleh pagar, masuk oleh rumah. Masuk oleh pagar rumah tu lah. Masuk oleh pagar rumah, koci tekuk. Rata kau kalau ada rata, molek lagi. Tutup pintu pagar. Nak lebih lagi kan? Manggo tu pagar tu, koci. Tu dia panggil usaha. Lepas tu serah kepada Allah Ta'ala. Tu dia panggil tawakal. Kalau nak koci pun duduk motor. Lepas tu kena curi. Yang hamba tawakal dah ke Allah tak tawakal. Kok mana usaha tak ada. Pas kalau kena curi tu kena kodok orang curi tu tadi kena hukum ganti kodok kau lagu mana kau kena kerak tangan kodok kena kira tu. Masalahnya ada salah kita juga, kecuali kita. Habis itu. Maka hak tu amalan siapa? Dia kata dan jangan engkau kembali, jangan mengkona klik mula. Tu makna dia. Tu kata Nabi SAW, jangan kona klik semula seperti memperbuat akan dia oleh ahli jahiliyah. Sepuluh ahli jahiliyah dulu buat. Tapi adalah petua-petua kita orang Melayu kan, ada kan. Anak tu bik rumah nak pergi minta masuk, minta minai dengan anak orang, petua dia lagu mana, lakoh dengan kaki kanan, baca gapo, nyawa tu bik nyawa kok hidung tu, nyawa kok kanan kok kiri kok kanan tu hok molek, kok kiri tu napuk tak jadilah mana. Hari gapo nak pergi lakoh. Ada juga tu. Nak perasi orang, nak perasi ada juga, nak perasi.
Nak berasi nama winamo berasi hok jatuh nge hok tino. Berasi nama kena kodok tubik nombor berapa. Ni. Kira huruf ni ada berapa huruf. Kira ku arak lah. Tulis ku arak lah. Ni. Tu panggil ilmu perasi. Tubik huruf berapa. Huruf ni comel kodok ni. Tu. Tapi hakikatnya surah kepada Allah Ta'ala. Comel tak comel kau nombor tu hanya perasi sahaja, ilmu zahir sahaja. Tapi hakikatnya semua tu ialah takdir Allah Ta'ala. Kalau jodoh dua tu jodoh. Kan? Tu. Kemudian menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asbahani. Al-Asbahani ke Al-Asfahani situ? Asfahani, Asbahani, dengan ba. Al-Asbahani. Ini. Menceritakan ini hadis ni. Siapa dia cerita ni? Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar. Al-Hafiz ni ialah salah satu gelaran kepada ulama-ulama yang menghafal hadis. Orang yang hafal hadis 100,000 hadis. Gelar Al-Hafiz yang diberi kepada orang yang menghafal hadis 100,000 hadis beserta dengan sanad dan matan hadis. Sanad tu mari daripada siapa? Sehinggalah kepada sahabat, sehingga kepada Nabi. Dia hafal belakang. Sehadis ada 100,000. 100,000 dia hafal. Ni. Di antaranya siapa? Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Imam Tirmizi, pengarang kitab Syama'il Muhammadiyah, lagi Sunan Tirmizi. Dia tu tadi dia hafal walaupun dia buta. Imam Tirmizi ni buta. Jak kecil lagi. Dia hafal berapa ratus ribu, 100,000 hadis. Buta. Ni. Boleh ingat hadis. Kita kuliah putukah. Baca kuliah putukah. Tokah habis. Duk baca huk tulah. Tak tubik huk ujung ayat ngelah tu tak tubik. Kan? Ngelah tu ka ayat lain lah. Tu ka surah lain awak dia. Nama Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asbahani. Dia ambil daripada siapa hadis ni? Daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni salah seorang tabi'in. Tabi'in ni orang yang sempat bertemu dengan sahabat dan tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tabi'in. Hasan Al-Basri ni salah seorang tabi'in. Dan tabi'in ni apa? Orang yang sempat bertemu dengan sahabat dan tidak sempat bertemu dengan Nabi. Hanya sahabat aja. Baik. Maka hadis ini dinamakan hadis mursal. Sebab apa dinamakan hadis mursal? Hadis ni dia ada hadis musar, ada hadis munqati', ada hadis hasan, ada hadis hasan sahih, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis dhaif jiddan, ada hadis maudhu'. Ini ada banyak jenis. Hadis mursal ni apa nama? Artinya mengangkatkan akan hadis ni oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Hasan Al-Basri dia ambil hadis ni direct daripada Nabi. Dia tak sebut nama sahabat. Sepatutnya kena sebutlah nama sahabat. Dia ambil daripada sahabat. Mengko dia tabi'in. Tabi'in ni orang tak pernah jumpa dengan Nabi. Dia pernah jumpa dengan sahabat. Jadi dia tak sebut nama sahabat, dia direct ambil daripada Nabi. Contohlah apa kita kecek. Mula siapa kita nak kata? Orang dia dengan tokoh-tokoh kita nak ayat siapa yang tokoh-tokoh kita biar orang kenal ramai. Tok guru lah kita kata, tok guru ni Aziz misalnya. Orang kita ni tak biasa jumpa dengan tok guru ni Aziz. Tak biasa kenal, tak biasa jumpa, tak biasa ikut ngajar. Kita hidup zaman tok guru tak ada dah. Misalnya. Ataupun kita tak ada nak jumpa, tak ada nak ngajar. Ni kita ada dah tapi tak ada nak jumpa. Kemudian tak ada main politik apa ni. Contoh. Ni nak suruh orang ramai kenal. Kemudian kita pun ambil daripada perkataan tok guru lalu. Kita ambil perkataan daripada tok guru. Tok guru biasa royak. Ni. Kita ni kalau nak tunjuk hati kerah ni, hati kerah seumpama contoh dia orang jalan dengan tak ada selipar. Misalnya tok guru biasa royak.
Dia dengar direct daripada tok guru ke? Tak. Mesti dia dengar daripada seseorang hok oyak. Tapi dia tak oyak nama seseorang tu, dia ambil direct perkataan dia daripada tok guru. Supalah dengan Hasan Al-Basri ni, dia tak oyak nama sahabat, dia ambil direct daripada Nabi. Gitu. Nabi pernah royak. Dia tak royak yang nama sahabat. Tu orang panggil hadis mursal. Ini. Baik. Artinya erti hadis mursal tu mengangkatkan akan hadis tu oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat tu tadi tabi'in orang pernah berjumpa dengan sahabat tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Adapun sahabat orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan hidup pada zaman Nabi ketika Nabi hidup dan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam, tu dipanggil sahabat. Orang hidup pada zaman Nabi hidup dan dia beriman dengan Nabi dan dia tadi tu mati dalam keadaan iman ataupun Islam, tu dipanggil sahabat. Baru boleh dipanggil sahabat. Kalau kita kata Abu Jahal, boleh panggil sahabat ke? Tak boleh, pasal walaupun dia duduk pada zaman Nabi, dia hidup sezaman dengan Nabi, dia pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia tidak boleh nak dipanggil sahabat pasal dia tidak beriman kepada Nabi dan tidak mati dalam keadaan iman. Ada setengah tu dia beriman semata tapi dia murtad. Contohnya pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj tu Nabi pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Kemudian Nabi balik pada waktu subuh. Siapa di Mekah pada waktu subuh? Nabi pun cerita, aku malah pergi ke Masjidil Aqsa. Habis orang yang beriman time itu kebanyakannya keluar daripada Islam. Makna apa keluar pada Islam? Tak percaya hak Nabi royak. Tak percaya hak Nabi royak. Sebab apa tak percaya hak Nabi royak? Tak percaya hak Nabi royak tu faedah dia, maka dia boleh keluar daripada Islam. Siapa dia hok percaya mula-mula cerita tu? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Habis itu. Maka adakah boleh dipanggil sahabat orang yang kufur? Maka tak boleh dipanggil sahabat bagi orang yang pernah beriman dengan Nabi kemudian keluar daripada Islam. Tak boleh panggil sahabat. Kerana dia bukan mati, dia bukan meninggal di dalam agama Islam. Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang kedua, gapo pula yang kedua? Maka hok dia royak sebelum ni, tuan kita Syekh Qadir Mandili ni rahimahullahu taala, dia kata di antara cara nak lepas daripada dosa deki tu ada dua cara. Hok ni yang kedua ni kita masuk ni. Di antara cara nak lepas daripada dosa deki, yang pertama mestilah zahirkan, janganlah zahirkan sifat deki tadi tu dengan lidah, dengan perbuatan dan sebagainya. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua dia kata sini, dan yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasih diri engkau tu hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba Allah. Gapo nak ayat ni? Bahasa dia payah sikit sini. Siapalah muka surat belakang tu, siapalah hingga akhir bab ni bahasa dia juga nak payah sikit. Kena perhatilah. Bahawa benci engkau. Benci sini buat timbul rasa benci, tu maknanya. Benci tadi buat timbul rasa benci dalam hati. Daripada diri engkau akan kasihnya diri engkau hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba Allah. Buat ada rasa sifat benci di dalam hati kita apabila kita tadi tu mula-mula kasih nak hilang nikmat daripada hamba. Sifat deki tu apa? Sifat deki tu ialah kita nak menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Tu. Baiklah ni kita ni kasih kalau nak hilang nikmat pada seorang kita kasih mula-mula. Tapi kita kena lahirkan rasa benci dalam hati tu untuk kita nak hilangkan nikmat kau itu. Kena rasa benci sifat tadi. Sifat kasih nak hilangkan nikmat pada seorang tadi kita kena benci. Benci sifat deki tu. Khulasahnya ataupun orang panggil pendek kata ataupun kesimpulannya, sini nak ya apa? Kena benci sifat deki.
Kena beci sifat deki. Ya kecek tu belik kau tu belik kau ni belik habis lah tak payah dengan gitu. Kan? Tu panggil cara kecek orang lama. Kan? Bukanlah kita tu belik dak. Kita ni tak cerdik. Kita ni tak cerdik. Padahal kita duk baca kitab, masalahnya orang lah ni duk baca kitab tak payah kau tu, tak payah payah tu kitab kecek. Payah tu kita kecek, payah kita ni kecek apa lagu ni, tak kecek lagu ni. Demo tu tak cerdik ya. Orang betul dah kecek. Orang kecek dengan bahasa, orang panggil bahasa yang puitis kadang-kadang ada campur dengan ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu balaghah, ilmu nahwu, saraf dan sebagainya. Campur orang kecek dalam tata bahasa Arab. Tapi kita tak boleh faham apa, kita tak ada kakak tu. Mana? Kakak tu kita tak ada, pas kita salah ke tua kita tak reti ngarai lagu ni. Padahal kita tak cerdik ya. Mana? Tu masalahnya. Lepas tu mulalah waktu big statement. Jadi viral habis waktu big statement. Hak ni tak kena kecek lagu ni tak kena hak kecek lagu ni salah begitulah, salah begini, salah. Dia je hak betul. Gua dia sorang betul, dia sorang hak pandai. Tak boleh. Kan? Kemudian kata dia, maka apabila menyertai berlaku sekali, tu makna menyertai sekali berlaku dia tadi oleh benci engkau yang menyebabkan dia benci tadi oleh agama. Sekali tadi apa? Sekali dengan menyertai tadi dengan suka engkau akan hilang nikmat. Yang menyebabkan dia suka hati tadi tu oleh tabiat. Nampak tak ni dia kecek ni? Nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Apa nama pula ni? Apabila menyertai sekali sifat kita tadi, dalam hati kita tadi sekali, ada sekali. Sekali apa? Dia menyertai. Dia mari sekali sifat beci. Beci kepada sifat deki tu. Beci tadi kerana apa? Oleh agama tadi, beci kerana agama, beci kerana Allah. Beci sifat deki tadi tu kerana Allah ataupun kerana agama. Dan mari sekali dengan sifat beci tadi tu dalam keadaan yang sama, kita pun suka juga. Suka apa? Suka seorang tadi tu hilang nikmat. Kita nak dia tu hilang nikmat. Tu. Bapa kita jadi sekali lagu tu kita beci sifat deki dalam keadaan yang sama, dalam masa yang sama kita pun kasih kepada hilang nikmat bagi seorang tadi. Kita nak benda tu terjadi. Bapa jadi gitu, hilang nikmat tu yang menyebabkan dia suka hati kita hilang nikmat tu oleh tabiat. Bapa jadi kita suka hilang nikmat tu sebab tabiat kita gitu, passion kita gitu. Tak boleh nak lari, engkau jak kecek lagi misalnya, duk ajar lagu tu. Engkau tak ada orang duk asuh, tak ada orang nak nasihat kita, tak ada orang nak ajar kita. Siapalah ketua duk lekat lagu tu. Kan? Dia jadi terbeak agak payah. Umur 50, umur 60 baru tahu kata ngopak ni haram misalnya. Jak bila kita ngopak jak muda lagi, umur 60 baru tahu, nak ubah payah. Sebab apa? Tabiat. Tabiat gitu. Sehari tak lepas kecek pasal orang. Tu dia tabiat. Ni dia tabiat sifat deki. Tabiat sifat deki, dia mari dengan sifat deki dia, tetapi dia beci sifat deki tu. Engkau dia tahu kata haram. Tapi tabiat. Dua sekali mari. Baik. Kata dia nescaya tertolak. Apa makna tertolak? Terangkat, terlepas, tu makna dia. Terlepas daripada engkau oleh dosa suka, dosa deki tu, dosa suka engkau itu, dosa deki itulah makna dia. Terlepas daripada dosa deki. Maka sini ni apa hukum dia? Dosa apa tak kita deki lagu tu? Ni tak dosa, tak jatuh kepada dosa. Pasal apa? Deki tu mari dengan sebab tabiat. Dan dalam masa yang sama kita beci sifat deki tadi. Maka hukum ni tak dosa. Adapun asal dekinya ialah dosa haram. Habis itu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada diwajibkan atas engkau, tak wajib. Makna apa tak wajib? Tak wajib atas engkau. Engkau ni siapa? Atas mukallaf. Tiap-tiap orang yang balik, tiap-tiap orang yang berakal, tiap-tiap orang yang sampai dakwah Islam, cukup sifat mukallaf semua tu. Apa makna mukallaf? Orang yang balik, orang yang berakal, orang yang sampai dakwah Islam, tidak buta dan tidak tuli dalam masa yang seretak tu panggil mukallaf. Maka tak wajib bagi mukallaf. Tak wajib apa? Mengubah akan tabiat deki tu. Tak wajib. Tabiat nak ubah payah 60 tahun. Ada mai pasal tu 60 tahun. Tak wajib. Kerana tiada kuasa engkau atasnya, atas tabiat tu, pada kebanyakan kelakuan. Ramai orang tak boleh nak ubah tabiat. Dia tabiat sudah. Jangan widai lekat ya. Jangan widai tabiat. Dia jadi darah daging sudah. Jangan dewi darah daging. Baik, setengah daripada kelakuan tabiat dia boleh ubah, setengah tu dia tak boleh ubah. Contoh dia tabiat hok boleh ubah. Gapo? Malah. Tabiat malah. Dia boleh ubah ke tak? Boleh ubah. Ubah dengan slow-slow. Kita buat apa? Kita mujahadah, ni. Rajin pergi maya masjid, rajin pergi semaya jemaah. Boleh ubah benda tu. Slow-slow. Mula-mula seminggu tu pergi 2 hari. Lepas tu bulan depan pula tu pergi 3 hari. Bulan depan pula tu pergi 4 hari maya jemaah. Apa tu 4 hari-hari dah lah. Dia boleh. Awak slow. Tapi tabiat deki ni lagu mana? Payah payah. Sehingga syarat pun maaf ke orang yang tak boleh nak ubah tabiat ni. Tabiat deki hok mari dengan sekali tadi tu lah. Hok mari sekali dengan dia beci sifat deki, tapi dia tak boleh nak halal sifat deki. Ni. Baik. Makna sini dia kata jangan duk reda dengan sifat deki walaupun sifat deki tu ada dalam diri kita. Jangan duk reda. Reda dengan maksiat tu ialah maksiat. Ar-reda bi maksiatun. Reda dengan maksiat tu ialah maksiat. Walaupun kita ada sifat deki, kita jangan reda dengan sifat deki tu. Kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi, tiada mampu untuk lawan akan tabiat tu. Melainkan mereka yang putus penilikan mereka tadi daripada makhluk. Siapa dia ni? Orang yang putus tilikan, orang yang putus pandangan dia daripada makhluk, daripada hal ehwal makhluk, kelakuan makhluk. Orang yang ariful billah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang kenal Allah Ta'ala. Ni orang ariful billah, pok-pok ni orang kekasih Allah Ta'ala ni, dia tak pandai dah. Dia boleh lawan sifat deki. Dia boleh lawan benda-benda tabiat lagu tu, boleh lawan. Tak ada masalah bagi pak dia. Dan orang-orang huk mujahadah untuk lawan nafsu. Kemudian kata dia, bahkan mengetahui ia mereka orang hok putus tilikai tadi daripada makhluk. Sebab apa dia tak pandai dah makhluk? Dia pandai semua tu hok Allah Ta'ala belaka. Orang hok kita nak deki misalnya, kita orang biasa kita deki kepada seorang ada kereta. Nak beli kereta baru. Kitanya lama orang nak beli kereta, dia dulu boleh beli. Duk kita duk banding dengan dia lama jak gitu misalnya. Khabar-khabar dia dulu boleh beli kereta, kita tak boleh nak beli lagi, duk simpan pitih tak habis lagi. Mari perasaan deki. Baik, pok-pok ni tadi tu orang yang putus tilik kepada makhluk, dia tak pandai dah makhluk. Dia pandai nikmat kereta tadi tu hok siapa? Hok Allah Taala. Nak pandai apa hok demo? Nak buat gapo kita deki ke demo? Demo boleh hok Allah Taala. Tu hewi ke demo. Apa pemberian daripada Allah Taala. Nikmat tu pinjaman semata ya. Buat gapo nak deki? Baik aku cara kau hok aku misalnya. Tu makna dia. Bahkan mengetahui ia mereka hok putus tilik orang hok dekat dengan Allah Taala tadi tu dengan yakin. Dia tahu dengan yakin akan bahawasanya yang empunya nikmat tu, orang hok dapat nikmat kereta tu misalnya,
tiada sunyi tak lepas daripada bahawa ada ia orang yang dapat nikmat kereta tadi tu isi api neraka, atau ada ia dapat nikmat dalam syurga, isi syurga. Dia dapat isi neraka ataupun dia dapat nikmat di dalam syurga. Baik. Tu dia sama ada dua. Apabila kita dapat nikmat, satu-satu nikmat, maka sama ada kita guna nikmat tu untuk benda maksiat ataupun kita guna nikmat tadi tu untuk benda taat. Kalau benda taat, maka dibalas dengan nikmat-nikmat dalam syurga. Kalau nikmat tadi kita guna untuk benda maksiat, benda yang tak ada faedah, maka dibalas dengan isi neraka. Sama ada dua tu ya. Baik. Gapo dia nak ayat ni? Maka jika ada ia mereka yang putus tilik daripada makhluk orang hok dekat dengan Allah Ta'ala tadi. Bukan. Maka jika ada ia orang hok ada nikmat kereta tadi, contoh kita beri kereta. Maka jika ada ia orang yang ada nikmat, dapat nikmat kereta tadi, isi api neraka. Tu. Maka tiada memberi manfaat, tiada berguna akan dia, akan orang yang dapat nikmat tadi. Oleh nikmat itu, dia tak ada guna juga dia dapat nikmat tu. Kalulah dia dengan nikmat tadi, dia jadi masuk neraka. Faham tak? Dengan nikmat tadi, dia boleh masuk neraka. Apa guna nikmat tadi? Tak ada guna juga. Tak ada manfaat. Tak ada berguna pun. Baik. Sebab apa kita nak deking dia? Tak ada sebab lah kita nak deking dia. Mungkin nikmat tadi tu jadi istidraj untuk dia. Buat dia jadi masuk neraka. Buat apa aku nak dekingmu? Bila tentu nikmat tu masuk syurga kau, neraka kau. Tak ada faedah aku nak deking. Tu makna dia. Baik. Kemudian kata dia, dan jika ada ia orang yang dapat nikmat kereta tu, isi syurga, dapat nikmat syurga, maka tiada ada nisbah, tiada ada boleh banding. Tu makna nisbah. Tak boleh nak banding antara nikmatnya, nikmat kereta tadi contoh dia, dengan nikmat syurga. Tak boleh nak banding. Nikmat syurga dengan nikmat kereta tadi, jauh sama telah lah. Nikmat dalam syurga dengan bidadarinya, dengan istananya, dengan airnya, dengan makanannya, ikut kita nak minta ada belaka. Dengan kereta berapa pun ikutlah. Bahkan melihat ia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tadi, orang yang tidak pandang kepada makhluk tadi, akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala. Tu dia pandai orang dapat nikmat tadi tu ialah hamba Allah Ta'ala belaka. Bukan kata musuh dia, dok hamba Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, kekasih orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tadi. Maka kasih ia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tu, akan mereka itu orang yang sekalian makhluk tadi. Kerana mereka itu sekalian makhluk tu hamba bagi kekasihnya, kekasih Allah. Dan kasih ia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tu, bahawa nyata nampak bekas kesan-kesan nikmat kekasihnya, nikmat bagi Allah atas sekalian hambanya, hamba Allah. Apa makna dia? Dia nak raya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tadi, orang yang putus tilik daripada makhluk, ialah dia menjadikan Allah Ta'ala tu sebagai kekasih dia. Allah Ta'ala lah kekasih dia. Gapo-gapo nampak tu hai belaka. Dia panggil duk maqam musyahadah. Duk maqam musyahadah. Nampak tu hai belaka. Nampak ke mana? Nampak orang panggil, ni nikmat Allah Ta'ala, ni huk Allah Ta'ala begitu. Rasa hati dia tu. Kita jauh jelak lagi lah. Jauh lah dengan kita ni. Dengan perbuatan kita nampak semua tu dengan izin Allah Ta'ala. Baik. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, dia nampak Allah tu ialah kekasih dia. Dia anggap Allah tu kekasih dia. Maka makhluk-makhluk yang dapat nikmat tadi tu, yang dapat kereta, beli kereta baru, beli rumah, besar rumah, boleh anak pula ada, anak ramai, boleh nikmat tu, nikmat ni. Baik, semua tu hok siapa tu? Allah Ta'ala wi kepada hamba dia.
Apabila kita ni kasih kepada Allah dan Allah Ta'ala ni ada hamba, tentulah kita akan kasih juga kepada hambanya Allah. Sebab dia hambanya Allah. Allah ni siapa? Kekasih kita. Contohlah kita kata kita ni ada gawe seorang. Comel pula dah. Comel. Muka apa arak-arak gitu. Pandang masuk. Pandang belakang. Comel pula dah. Tubuh comel. Muka comel. Saya. Kita saya dia seorang ke, saya siapa lagi? Ni adik-beradik dia kita saya. Ni mak dia kita saya. Ni ayah dia kita saya. Habis saya nak mayanyi ni. Saya belakang lah. Dia saya seorang. Baik, lah ni kita saya kodok jadi kekasih kita kodok Allah Ta'ala. Jadi kekasih kita. Contoh. Ni orang dekat dengan Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala ni dia ada hamba, betul tak? Hamba ni ialah hamba Allah. Allah tu kekasih kita. Maka tentulah apabila kita kasih ke Allah, hamba Allah Ta'ala pun kita kasih. Lah ni hamba Allah Ta'ala tu dapat dok nikmat kereta, dapat nikmat rumah apa, dapat semua. Jadi semua tu ialah pemberian daripada siapa? Pemberian daripada kekasih kita, siapa? Allah. Maka kita nak marah kalau orang dapat pemberian daripada kekasih kita. Dok. Dok marah. Kekasih kita, aku kena jaga molek ni. Tu. Aku tak boleh buat gitu gini ke dia ni. Kekasih aku ke dia. Supalah kalau kita kiaskan kepada Nabi SAW. Apabila kasih ke Nabi, habislah kita kasih. Keluarga Nabi pun kasih. Anak-beranak Nabi, sahabat-sahabat Nabi pun kita kasih. Apa? Tengok Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Semua perbuatan Nabi dia buat selepas Nabi wafat. Bapa dia kasih ke Nabi, dia tiru habis perbuatan Nabi. Tiru lagu mana? Siapa kau satu pokok tu, tiap-tiap kali Nabi nak lalu di satu pokok tu, dia akan tunduk. Sebab ada ranting-ranting pokok tu, daun-daun, Nabi tunduk. Lah ni, pada Nabi wafat, pokok tu teber. Sayyidina Abdullah bin Umar lalu pun tunduk juga. Dia tiru perbuatan Nabi. Sebab apa? Dia kasih ke Nabi. Gitulah kalau dia kita kasih ke Allah Ta'ala. Adakah kita nak deki lagi dengan orang? Tak ada dah. Tak ada dah. Tak nampak dah orang. Allah Ta'ala bakal. Situ. Dia orang panggil duduk pada makam yang tinggi. Makam musyahadah. Habis itu. Kata dia, wallahu a'lam. Dan Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Kita pun wallahu a'lam juga. Dan kita akan masuk pada sifat bakhil pula. Bab yang kelima daripada sifat hati. Sifat bakhil, kedekut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah dan apa yang kurang itu daripada diri hamba sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina